Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Perkongsian kali ini adalah berkaitan teknik menjawab kertas 3BM SPM yang memperuntukkan 70 markah. Perjalanan calon untuk kertas 3 bertutur ini adalah bermula di bilik menunggu, kemudian masuk ke bilik ujian. Setelah selesai di bilik ujian, bergerak masuk pula ke bilik kuarantin. Apabila selesai di bilik kuarantin, semua calon kumpulan tersebut akan masuk semula ke bilik ujian. Apabila di bilik ujian, tunjukkan kemahiran bertutur sejak dari pintu masuk dengan cara beri salam. Kemudian, mintalah izin untuk masuk. Seterusnya, jangan lupa untuk serahkan kad pengenalan atau dokumen pengenalan diri kepada pentaksir. Setelah itu, mintalah izin untuk duduk. Pastikan anda duduk dengan sopan sepanjang bertutur. Kemudian, minta izin untuk mula supaya pentaksir juga bersedia untuk menilai dan fokus kepada anda. Seterusnya, baca petikan dengan kuat, jelas, lancar, berintonasi dan jaga setiap sebutan perkataan. Berikut merupakan contoh gaya bacaan untuk panduan kepada anda semua. Pertanian bandar. Di Malaysia, program pertanian bandar diperkenalkan pada tahun 2014 setelah pembentukan bahagian pertanian bandar di bawah Jabatan Pertanian Malaysia pada tahun 2010. Pertanian bandar biasanya dilakukan di kawasan terhad seperti kawasan terbiar, ruang kosong, sama ada di atas bumbung rumah atau bangunan menggunakan beberapa kaedah seperti aeroponik dan vertigasi. Jumlah penduduk yang meningkat menyebabkan proses urbanisasi juga bergerak seiring dengannya. Kepesatan ini mengakibatkan masyarakat di bandar sukar mendapatkan bekalan bahan makanan yang mencukupi dan berkualiti. Jadi, pertanian bandar merupakan langkah terbaik untuk mengatasi masalah ini. Menurut kajian, masyarakat yang menjalankan pertanian bandar secara kecil-kecilan di kediaman masing-masing mampu mendapatkan bahan makanan yang segar, berkualiti dan bebas bahan kimia dalam menu harian masing-masing. Setelah selesai bacaan mekanis, dengar dengan teliti setiap soalan daripada pentaksir. Semasa soalan dibacakan, dengar sambil cari frasa yang sama pada baris ayat dalam petikan. Kemudian baca penuh baris ayat yang sama dengan kata kunci frasa sebagai jawapan. Untuk soalan 1 dan 2, calon mesti membacakan ayat dalam petikan sebagai jawapan. Sebaliknya, untuk soalan 3 dan 4 pula, calon mesti menggunakan ayat sendiri. Untuk soalan 3 dan 4 ini, calon perlu dengar soalan daripada pentaksir dengan lebih teliti. Beri respon dengan memberikan idea yang jelas, mempunyai huraian, contoh dan kesan. Setelah tamat 5 minit, calon akan bergerak ke bilik kuarantin. Gunakan masa dengan sebaiknya untuk mengingat semula skrip berkumpulan. Setelah diberikan soalan, berbincanglah dengan ahli kumpulan dan pastikan semua ahli mempunyai idea utama. Untuk pusingan pertama, guna idea masing-masing manakala pusingan kedua, gunakanlah idea ahli lain. Jadikan pusingan kedua itu untuk saling menyokong idea ahli lain tetapi dalam bentuk kupasan sendiri. Akhir sekali, apabila masuk semula ke dalam bilik ujian, adakan perbincangan dengan aktif. Jalankan perbincangan dalam bentuk 2 pusingan dan semua ahli kumpulan terlibat aktif. Sebagai persediaan, sediakan dan hafallah rangka skrip lebih awal. Hal ini bagi memudahkan anda bertutur dengan lebih lancar dan menggunakan ayat yang lebih dramatis. Semoga perkongsian ini bermanfaat untuk anda semua. Terima kasih.